Okey, untuk video kali ni daripada live Syafat. Nak ke mana pula Syafat tu kan? Jomlah, tak payah cakap banyak, kita layan, okey? Memang habis kena warning tadi. Tu lah. Naik train elok. Train berdar naik kereta. Mana nak pergi Danau Kota sekejap. Danau Kota. Jalan begitu jam ya guys. Jalan begitu jam ya sekali. Jam ya. Nak pergi ke sana 1 jam ya. Oh my god. Okey. Lepak jom dengan geng-geng ni. Nanti Ahad sebab Ahad nak pergi ambil stok. Ni mana kerja kot. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia titik kena warning dia live kat sini pula. Dalam kota ya. Ni member nak pergi cari baju Melayu. Saya dah ada dah. Oh, jam molek bah. Jam molek bah. Jauh lagi perjalanan ni bah. Ni tengah tengok. Hai awak. Jam bah. Aduh. Alhamdulillah. Khatam dah semalam. Mantap Pak Buba. Khatam tak? Saya baru dengar Habib Omar cakap dari suatu bijak. Nabi. Dia mengadu tau dekat Bijak tak? Nabi. Nabi kan dekat Madinah. Orang main belajar kat Nabi masa musim umrah ke apa kan? Betul orang balik. So bila dia main, dia minta kat Nabi surah. Nabi bagilah dia baca. Tema kalau apa baju Melayu rahsia. So surah yang dekat mana? Ondoi Danau Kota. Fatihah dengan surah. So dia balik kampung dia jadi imam lagi teruk daripada kita. Dia baca Fatihah dengan surah Allah saja. Itu je sampai sudah. Jadi dia baca Fatihah surah Allah, Fatihah surah Allah. Setiap rakaat terus bayang ulang yang sama. Jadi dia punya orang kampung dia macam meluat. Dia kata aku lagi mengadu kat Rasulullah. Dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada surah lain dah. Fatihah surah Allah. Nabi kata ada saksi ke yang dekat mana tu semua. Dia kata ada lah kami. Tema kalau apa Pak tak tahu lah rahsia. Balik bagi tahu dekat dia. Surah Allah. Jam guys. Ini masuk syurga. Rahsia macam tak, dia saya je tahu saya nak pakai kalau apa. Orang lain tak perlu tahu. Buka bumbung ke? Kita nampak bintang-bintang. Gimana kecolek? Kecolek manok bawah. Naik motor tak ada. Ui bapak jauh mat. Nak pergi ke sana. Saya dengan motor. Minggu depan ni saya balik Kelantan. Mesti tahu. Tak tahu. Saya tak lagi tahu siapa-siapa pun. Korang stay tune hari Ahad ni ya guys. Korang stay tune hari Ahad ni ya. Ada something. Korang kena support nanti. Kan? Korang kena support. Gimana? Danau Kota? Dia kacau. Apa nak kacau saya? Tak baik kacau orang. Tak baik nak kacau orang. Hari Ahad ni saya ada buat something yang surprise untuk new business. So korang kena support lah. Risau betul. Semalam dia cakap ada masalah dia. Risau betul. Semalam dia cakap ada masalah. Bila masa pula saya cakap ada masalah? Saya tak ada masalah dengan siapa pun. Ahad depan apa Fad? Bukan Ahad depan, Ahad ni. Ahad depan lain pula. Bel ke dia yang tak dikemu. Depan dia takat gambar tu. Dah pandai lah. Yang baju Melayu tu siapa nak, orang Kelantan je Kalau nak post tu mungkin sempat lagi. Siapa yang nak bagi hadiah dekat, mungkin saya akan jual harga pecah kepala.
Yang pasti saiz kecil dah tak ada. Kalau korang nak beli pun beli dekat ayah-ayah je. Buat surprise kan dekat ayah kan. Baju tu memang eksklusif, kotak pun memang eksklusif. Tapi kita nak jual harga murah je. Siapa cepat dia dapat. Baju tak banyak, dalam 300 pasang je. Kita nak jual RM50. So kalau korang cepat korang dapat lah. Selamat berpuasa bang, selamat berpuasa. Kalau korang nak, nanti Syafiq akan tunjuk kala-kala yang ada, saiz-saiz yang ada. Okay. Untuk minggu depan je Syafiq open untuk post. Last minggu depan. Nanti Syafiq balik Kelantan, Syafiq tunjuk. Counting hours tu untuk apa? Untuk apa? Untuk produk baru. Makanan. Syafiq keluarkan makanan. Nanti korang stay tune. Baju tu kita buka untuk post minggu depan je. Lepas tu yang orang area Kelantan boleh datang COD. Hati-hati bang. Okay, korang stay tune ya. Konten je tu, jangan ambil serius. Okay, nak bertunang. Apa pula bertunang bulan puasa ni? Tak save pun nombor. Ada check ke? Check balik lah. Tak nak tunang. Apa tunang puasa-puasa ni? Aduh, siapa nak ke saya? Bukan area Kelantan boleh? Boleh. Saya open post berapa start minggu depan lah. Okay. Produk makanan tu rahsia lagi. Yang tu Syafiq keluarkan dalam. Kalau korang beli makanan tu, beli dan menang dapat duit raya. Apa so sejuk ni lagi. Tutup tu ekor. Balik Kelantan dengan siapa? Seorang. Habis bilang tu nak. Aduh. Tanya. Tak tahu. Tahu konten saja je nak tanya. Okay, nanti nak beli untuk ayah boleh. Setiap hari sepanjang Ramadan pada jam 3 pagi, 11.30 pagi dan 3 petang. Serta tonton episod penuh di semua platform media sosial Suria. Tadabbur Suria bersama Quran. Buat kerja jangan duk tengok live orang lah. Rebut peluang menunaikan umrah secara apa duk tengok live orang. Buat kerja. Beli mana-mana edisi Quran Humairah di website quranhumairah.com atau rangkaian SMO Bookstore atau ejen jualan online. Buat kerja. Jangan tengok. Apa yang jam? Dia memang jam. Cik. Saya dah pening yang duduk dalam kereta. Ayu Gunarah. Dalam sapu je lotion mustajab extreme hot dan minum mustajab extra detox setiap hari. Memang mustajab. Jangan. Sudah jam guys. Ibu ayah Horabel, anak-anak pun pakai Horabel tau. OOTD sedudun makin bergaya dengan Horabel. Dapatkan baju raya, baju longgar tanpa gosok di Horabel. Kenapa tak boleh tengok? Tak boleh. Seluruh Malaysia. Tak marah, cakap asal lah. Jangan salah sangka. Wajah berseri tanpa parut dan jeragat dengan Set Rose by Ebony. Siapa yang ada masalah pori-pori besar, flek-flek hitam, bintik-bintik hitam, jeragat, muka dah nampak garis-garis halus, pakai Set Rose. Dalam jam guys. Awal 2 minggu diuji oleh pakar dermatologi dan bukan marah, korang boleh kiak cara marah dengan cara suruh. Hai, saya Alia Zailan. Saya Bebas. Dapatkan Set Rose dan dealer dan ejen yang sah di seluruh dunia. Ebony.com. I adore Ebony's. Siapa ada? Semua ada.
betul dia masih. Cia. Rindu dah. Saya rindu ke tak rindu ke biar saya je tahu. Bukan tengok lelaki lain je dia sebab tengok Syifa je. Tengok puas. Tengok puas. Pantun sekali Fak, pantun. Pening dah saya orang nak kata. Jauh. Itu jam. Tengok wis. Merah. Biar kami temankan anda. Dengarkan kami di Melaka dan Johor Utara. 88.5 FM. Suria segalanya hiburan. Apa hal yang kita? Apa hal korang on? Oh, nanti itu tidur lah. Tidur. Gula-gula is coming. Gula. Kuat sikit lagu dah. Lagu raya ke? Fak. Review apa tu review? Ada accident ke? Tak. Raya mana tahun ni? Kelantan lah. Raya. Baju raya dah beli ke? Banyak lah. Ayuk Mimi maju. Tak, dia tengah buat kerja tu. Dia datang tengok kejap-kejap. Takut korang cakap apa dekat saya. Korang marah-marah saya ke. Sebab tak lah, saya layan ke tak layan ke, saya tak akan beritahu. Ni dah keluar, dia pergi bekerja lah, dia buat kerja lah. Takkanlah dia nak hadap live ni. Dia pun ada kerja juga. Apa aku suruh lapar lagi? Latihan mana aku tahu. Konten Instastory saya Instagramah je. Kami selalu kena gulu-gulu. Coklat ada coklat. Dah. Main pek boh. Banyak kena gula-gula. Itu lah. Tu kereta ni buat apa? Oh, masuk kanan lagi. Auto nak pergi auto. Tak ni. Jalan pun pelik. Tapi kita tak lalu kat ni kalau. InsyaAllah. Kita kena kerja macam ni. Kita lalu ke Sya'alah kalau. Ni kalau dia lalu masuk bandar ni habis. Cinta. Capek. Raya nanti raya balik. Raya balik Bersimak. Saya balik Kelantan lah raya. Makin banyak tu lapar tu. Dua. Lagi makan lah. Just transfer hadiah hauf. Tak ada. Kalau dapat 3,000 tu 1,000 seorang lah. Deal lah. Wakil. What happened? Salam dari Indonesia bang. Salam kok. Indonesia kok.
Barang seperti biasa anti-OV SPM hari Isnin ni Amin. Cheese tak ada cheese. Cheese tak ada kat sini Cheese lele. Benda dekat lah tapi jet kalau babi. Sebab minta bantuan 30 boleh ke? Macam tu je dia minta bantuan. Dia comel buat gitu. Jumpa saya dekat Danau Kota on the way. Sebagai suami isteri buat pertama kali, alhamdulillah. Buat suami tercinta Zaidi Burger, terima kasih sudi terima isterimu yang banyak kekurangan. I love you so much. Semoga raya tahun ni lebih bermakna. Tengok jam. Okey, dan seterusnya Assalamualaikum dan salam surat cinta. Minta bantuan kasih sayang daripada Syafiq boleh ke? Mampus. Salam. Tiba Waalaikumsalam. Tengok jam. Tengok. Apa topik Nepal apa Wafat? Saya sayang ke tak sayang ke saya apa ke saya tak bagi tahu orang. Saya je tahu saya. Syafiq tak tengok dia. Tak tengok RM saya, RM apa. Oh tak kenal Tak kenal siapa-siapa. Terima kasih sentiasa bersama abang dari dulu sampai sekarang. Abang berdoa agar hubungan perkahwinan kita Tapi mana Uptown Danau Kota? Amin. Dan lagi kirim Uptown Danau Kota ke kah? salam saya nak ucapkan untuk suami tercinta Al-Hafiz Harun. Terima kasih selalu ada untuk sayang dan anak-anak. Semoga kita terus Bukan Danau Kota lah gila. Bukan Danau Kota lah Alif. Bukan Danau Kota. Ya Allah. Tak buka lahir. Tak ada lah. Alif dia buka mana saya lupa lah. Balik aku cek ke Johor je. Alif Danau Kota. Oh Danau Kota Okey. On the way. Danau Kota. Jawapan dia sama je. Ya, jawapan saya memang sama. Saya tetap dengan pendirian saya. Danau Kota, betul lah tu Danau Kota. Saya takut salah je. Bibi saya pink. Bibi saya putih. Oh, jalan jam guys. Okay, saya pergi jumpa nak ambil gambar. Boleh buka dekat Uptown Pakistan lah, ramai orang. Nanti lah tengok lah macam mana. Sebab saya nak jual baju Melayu tu. Baju Melayu tu tak banyak, tapi macam tu je lah kan. Siapa nak boleh datang nanti store. Saya bagi tahu store kat mana kat Kelantan. Yang jauh saya post. Baju Melayu saya nak jual RM50 je. Yang baju Melayu yang tahun lepas. Yang saya jual tahun lepas kan. Ada lagi. And kotak memang eksklusif. Hari tu Syafiq anggap memang kawan je. Nanti saya jalan boleh duduk shake. Nanti Syafiq boleh lah transform. Apa tu tak faham. Nak pergi mana? Pergi lah. Di Uptown Danau Kota. Mana pok aku? Woi, nak tergencing pula Mat. Tak mahu usaha ke malam ni? Hari ni apa Jumaat lah. Nanti bagi tahu bila jual baju nanti saya bagi tahu. Kau tahu pasal ada jual baju yang menjadi model tu siap ada gambar Mimi.
laku. Ha? Saya dengan jual kat Kelantan ke baju. Baju Melayu saya jual kat Kelantan nanti tak banyak, ada 300 pasang je. Tapi cepat dapat. Saya nak jual RM50. Nanti saya buat story atau saya buat video, so korang boleh serbu lah. RM50 eksklusif. Baju memang size S memang tak ada dah. Saya cakap jujur, size S tak ada, M ke atas. Kalau korang nak beli dekat ayah-ayah korang buat surprise, boleh lah. Baju tu memang nice. Baju saya jual kat Kelantan dengan post. Saya boleh post. Baju Zia tu ke? Ya, saya nak jual murah-murah, RM50 ambil. Jalan jam guys. Always dalam berapa minit, berapa km je lagi. Nak pergi mana? Danau Kota. Sejuk oh. Tengok depan jam. Nampak? Nak pergi jalan tak pun jam, orang dah cari baju raya. Betul. Dan bila nak kahwin nanti lah. Nanti ada jodoh saya kahwin. Why dekat konten hari tu macam gugup, semacam je pada chef YouTuber kak. Sebab saya tak boleh dengan perempuan ni. Tadi saya malu. Memang saya YouTuber tapi saya pemalu kalau dengan perempuan. Saya biasa dengan, lagi-lagi dengan team C dengan B saya tak berapa nak rapat. Si Jam. Wah, lagu Raya pun best. Kenapa lag Oh, faham. Orang buat faham dah. Malas nak ulang banyak kali ya. Bosan. Line saya slow ke guys? Adakah line saya slow? Okey ataupun tak okey? Rindu. Lag. Oh, atas jalan dia lain slow tak slow. Faham. Kat mana? Danau Kota. Di Danau Kota. Bising lah tanya orang Jauh lagi ke Fak? Bukan dia jauh. Dia jam. Jalan jam. Lain kerajaan ni atas jalan lah bodoh. Kan dah kena bodoh tu. Jalan jam. Saya dah nak terkencing ni sejuk. Tak ajak lah. Aku orang ajak.
saja. Bosan di rumah. Semua benda nak kena ajak. Mampu ya. Geng-geng saya nak pergi cari baju. Saya dah ada baju lah. Dah lah situ tanda payah. Aduh. Terak. Ada pam minyak berhenti boleh tak? Kalau jumpa memang nak kira pun. Tapi dekat danau tu ada, tapi tak tahu tersumbat pam minyak ada. Tapi kalau ada yang sebelum-sebelum ni berhenti lah. Lampu kecil yang pintu mata terapuk. Ha? Pintu mata tak nampak. Mana kecil tepi jalan? Mampu. Naik tong lah nanti. Nak giyah. Siapa cerita sikit macam mana kena Syah? Tahu lah, lama lah. Saya pun tak ingat lah. Yang saya tahu saya jumpa dia tepi jalan masa tu. Masa tu saya jumpa dia tepi jalan. Masa tu tak ingat lah. Ada Grab dia terlepas Grab ke saya tak tahu. Dia macam jalan lek. Biasalah bang. Biasalah kak abang atas jalan bang. Apa babi-babi kau orang ni tak baik tau. Guys pergi kecam dia guys. Dia kecam ni. Cakap saya babi-babi ni. Mulut tak ada insurans ni. Ni mulut tak ada insurans ni. Ini orang ni. Ni. Apa cakap orang babi-babi ni? Puasa tak ni? Saya cakap orang babi-babi tak ada insurans. Berani Syafaq kata Syaf. Syaf je pun. Kalau aku datang sana lagi, aku dah nak balik kan ni sebenarnya, bukan baru nak pergi. Memang aku faksa nak kencing. Oh, benda 7 km lagi. Benda 7 kilo lagi. Tapi kat situ tulis 20 minit lebih, kat 30 minit. Jumpa danau boleh. Nanti tegur saya. Saya pakai macam ni, full black. Saya tak nak orang kenal saya. So nanti saya akan tutup macam ni. Saya akan pakai mask. Mah bawa. Terak ada mask tak? Tahu lah kita. Nah, dashboard. Sik 1 2 3 4 5 6 Betul lah. Aku kat danau kat ni dah. Aku tak tanya kau. Api. Dia kek buat guys. Diam lah kau. Acah-acah tai. Sik marah sajalah Sik. Jangan marah-marah Sik. Janganlah Sik marah-marah. Sik rindu saya sebenarnya ni. Nanti minggu depan saya dah balik Kelantan Sik. Relax. Tak nak jumpa orang belagak. Siapa nak jumpa kau? Kalah artis. Artis tak macam tu. Bukan, saya tak suka sebab orang ramai. Artis tak macam tu. Artis lah. Saya. Saya jadi diri saya. Nanti tak tahu mana satu. Memang macam tu pun. Jangan full black sangat.
Memang macam tu pun saya nak. Saya sengaja pakai, nampak. Semua hitam. Saya pakai cap ni semua hitam. Nanti aku WhatsApp Mufak. Nak madah. Boleh nanti kita moreh-moreh. Ya, si belanja. Diam ah. Aku buat live, aku nak cakap kat aku lah. Bang, raya kat Kelantan ke? Ya, minggu depan saya balik. Nak kencing ni. Botol ada tak botol? Ya, saya raya kat Kelantan. Akak dari Titi kat IG dah ikut live Mifak ni. Cik, thank you. Ni member saya nak pergi beli baju ni. Okey ni. Bateri saya pun dah tak banyak ni. Ni mana? Kerja kot. Saya dah screenshot baju apa abang pakai. Bateri dah tak ada. Bateri dah nak habis guys. Nyanyi Fat satu lagu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kita memang baju warna apa? Tak tahu saya. ABC pula dah. Dia sikit soalan. Confess. Kantor nanti tak kantor. Fak, ya, baju tema apa? Adalah rasa. Dia tak tahu, boleh tanya balik.